Antara air favourite rakyat Malaysia adalah green tea dengan Thai tea. So untuk hari ni aku nak buat air cincau green tea yang sangat senang, tak payah nak ada rebus-rebus daun teh bagai. First kali sagat cincau ataupun nak potong petak-petak pun boleh. And untuk serbuk green tea kita perlukan Thai green tea 888. Yes, yang ini tak payah nak rebus, tak payah nak rendam lama-lama untuk ambil masa nak buat. Dia ada juga Thai tea kalau hampa suka. Ada dekat beg kuning aku letak. Untuk resepi 1 jug, masukkan 2 cawan serbuk Thai green tea, 1 cawan air panas. Make sure panas betul yang menggelegak bluk 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 tu. Lepas tu 1 sudu kecil garam dan juga 1/3 cawan susu pekat. Actually kalau tak letak pun tak apa sebab serbuk green tea ni dah memang manis. Tapi sebab aku nak dia rasa berlemak manis sikit, letaklah. Masukkan ais, tuang setengah tin susu cair and our hero Thai green tea. Oh, look at that. Tuang lagi lebihan susu cair and last kali masukkan cincau. Sangatlah sedap weh. Rasa dia, warna dia, bau dia memang sebiji sama macam teh green tea yang kita rebus tu. Just bayangkan di tengah hari yang panas dapat seteguk air green tea yang atas dia ada aiskrim vanila pula.